Hari ni kita brunch dekat Nona Cafe di Wangsa Maju. Guys, tempat ni sangat unik, sangat chill, very good vibes with the Nona Cafe. Lepas tu korang akan nampak 7E and then ada naik tangga. Sikit je, tak penat. So korang boleh naik, jom. For starter kita ada 2 menu, cucur udang dengan fried mac and cheese. Yang ni jarang dapat tapi kita try cucur udang dia dulu. Korang dengar tak? Crispy outside, moist inside. Okay, tapi cucur udang datang dengan 2 dip. Ada kuah kacang dengan sos Thai. Dia blend sangat soft. Kacang dia sangat soft. Tak pedas, kids pun boleh makan and senang gila. So Thai sauce, basic Thai sauce, tak terlalu pedas, manis macam biasa. Fried mac and cheese, macam nugget, panas lagi tau. Cheese lovers sangat-sangat suka. So yang atas ni adalah cream dia, tengah melting, cantik, sayang nak minum. Bawah tu espresso, okay, coffee base. Dia rasa macam air tiramisu. Serius, sebab dia cream dia tu, lepas tu campur dengan espresso, sebiji rasa tiramisu. Yang ni kita ada matcha strawberry. Combination matcha and strawberry sangat perfect. Ada masam, ada pahit sikit, pahit matcha tu, and tak manis. Brown butter chocolate chip cookies. Dia baru buat tau, fresh from the oven. Lembut, coklat dia. Ada salt dia, kau lembut dia. Coklat dia tak terlalu manis, dia pakai dark coklat. Walaupun coklat dia nampak meriah, tapi not too sweet. Tak muak. Layan. Macam aku makan seorang. Nasi goreng. Ada udang, ada sambal belacan, telur mata. Kita nak try sambal belacan dia. Sambal belacan dia sedap. So kalau korang nak nasi goreng kampung ni, minta kurang pedas. Sebab ni pedas. Tekstur dia semua, sayur-sayur dia banyak. Ikan bilis dia, udang dia sedap, telur dia perfect match. Next kita ada mi kari. Kalau tengok presentation kat atas ni ada telur rebus, ada udang, ada tahu, toge, ayam, fish cake, kerang, apa ni kacang panjang. Rasa macam tak terlalu lemak sebab dia rasa macam nak seakan ke kuah laksa. Sebab sedap. Perfect. Memang Penang style, macam makan kat Penang.